Kapten Harimau Malaya, Dion Coles kini mencatat kenaikan mendadak dalam nilai pasaran semasa. Pertahanan berusia 29 tahun itu sedang melalui musim yang gemilang bersama pasukan gergasi Thailand, Buriram United apabila baru sahaja bergelar juara Thai League 1 pada Rabu lalu. Malah, Coles baru-baru ini juga dilantik selaku ketua pasukan Buriram United ketika perlawanan suku akhir AFC Champions League Elite, ACLI, menentang Al-Ahli yang dibarisi bintang dunia. Walaupun kalah di tangan kelab Arab Saudi itu, Coles pamer aksi cukup membanggakan dalam mengekang asakan lawan sehingga mendapat penilaian kedua tertinggi dalam kalangan pemain Buriram. Hasil prestasi konsisten sepanjang musim ini, kemas kini nilai pasaran Coles di laman Transfermarkt dilihat naik mendadak sehinggakan mencecah Euro 1 juta berbanding Euro 800,000 sebelum ini. Bintang Portugal, Joao Thomas dan Ricardo Quaresma jadi watak penting dalam kemenangan pasukan All-Star Kedah ketika menumpaskan All-Star Malaysia pada Sabtu. Aksi persahabatan ini adalah anjuran bersama Sang Kenari dan Malaysia Museum Football yang menampilkan barisan bekas pemain negara dan Kedah yang cukup dikenali satu ketika dahulu. Antara nama bekas pemain yang turut serta pada aksi kali ini adalah Nafuzi Zain, Helmi Eliza dan juga Khairul Helmi yang mewakili Kedah tatkala Amri Yahya serta Faiz Subri bersama All-Star Malaysia. Selain itu, perlawanan ini turut diserikan dengan kehadiran dua bekas bintang Portugal, Ricardo Quaresma serta Joao Thomas yang hadir menyarung jersey pasukan All-Star Kedah buat kali pertama. Jaringan pertama berjaya dihasilkan oleh Joao Thomas yang berjaya menyambar hantaran lintang dari rakan sepasukan untuk menceriakan penyokong Kedah yang hadir ke stadium. Pengendali Sepanyol bakal menjadi pilihan Johor Darul Tazim, JDT, sebagai pengganti Hector Bidoglio. Kabar ini dikongsikan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam apabila ditanya tentang situasi semasa pasukan gergasi selatan tanah air itu. Zulhelmi memaklumkan pemilihan jurulatih Sepanyol dibuat memandangkan JDT kini diterajui Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, baharu dan legenda Liverpool, Luis Garcia. Perubahan ini juga merupakan sebahagian daripada peralihan fokus DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor dari Amerika Selatan kepada Sepanyol. Saya boleh menjangkakan, calon jurulatih baharu datang dari Sepanyol. Sebab JDT telah menandatangani Luis Garcia, bekas pemain Liverpool sebagai CEO, katanya dalam program Nadi Arena. Jadi, saya rasa peralihan dari Argentina kepada Sepanyol sedang berlaku dalam skuad JDT kali ini. Sebab kecenderungan Tunku Ismail sebagai pemilik kelab menggunakan kepakaran dari Argentina.